Korang pernah tak dengar kisah ni? Satu hari ada seorang pemuda sedang tunggu bas dekat perhentian. Tiba-tiba dia nampak seorang lelaki tua hampir dilanggar lori. Tanpa fikir panjang, pemuda tu terus lari dan tarik lelaki tua tu ke tepi. Selamat! Lelaki tua tu cuma senyum, ucap terima kasih dan terus berhenti. Tapi tunggu, cerita ni belum habis. Beberapa minit kemudian sekumpulan polis tiba-tiba muncul. Mereka tunjuk satu gambar dekat pemuda. Dan korang tak akan percaya, lelaki tua yang baru je dia selamatkan rupanya pembunuh yang dah dibunuh polis selama 12 tahun. Pemuda tu terkejut besar. Dia rasa bersalah sebab dah tolong seorang yang larikan diri. Tapi polis tu cakap sesuatu yang berbeza. Jangan risau, bantuan awak tadi sebenarnya dah bantu kami kesan di mana dan ya, akhirnya suspek berjaya ditangkap. Tanpa disedari, tindakan kecil pemuda tu dah bantu selesaikan satu kes yang dah bertahun-tahun tak selesai. Kalau korang suka dengan cerita macam ni, jangan lupa subscribe channel dan tekan butang lonceng untuk banyak kisah menarik. Jumpa lagi.